Ibu sajalah bagi jenis yang diapers lah kunci ni tau, sebab dia punya harga sangat murah dan ibu nak try. Okay, sebab sekarang ni macam untuk diapers macam ini bukanlah orang kata harian nak dipakai tau. Dia macam kita nak keluar ataupun pergi travel lah, travel ke mesti ibu akan bawa diapers. So that's why ibu beli yang bukan yang jenis yang mahal lah. Kira beli yang murah, tapi kita kena tengok juga kualiti dia macam mana kan. Kita buka macam mana ni, kita buka dulu lah tengok. Dia boleh tarik sini kita tarik apa ni yang dia punya tarik tu kan. Okay, kita tengok dia punya kualiti. Yang ni ibu ambil size XL, 38 pieces. Dia kata kat sini sampai 12 jam nak tahan dia punya diapers ni. Okay, ibu suka sangat dengan diapers jenis macam ini tau. Lagi macam adik ada masalah dengan eczema. Okay, adik ni dia macam sensitive skin sikit macam ibu. Memang ibu pun memang jenis sensitive skin. So make sure benda ni dia tak boleh ketat sangat. Faham tak? Dia tak boleh ketat sangat. Dia bagi terang sikit. Dia tak boleh ketat sangat. Kalau dia ketat, maka dia akan bertanda bertanda dekat bahagian pinggang tu dan gatal-gatal. And then dia punya ni pun tak ketat sangat, jadi macam comfortable lah untuk anak pakai. Okay, comfortable lah nak pakai. So dia nampak macam nipis tau. Dia nampak macam nipis, tapi ibu tak tahu dia punya kualiti macam mana. Mungkin ibu akan letak air sikit. Jom kita try. First thing first, ibu ni lah koyakkan dulu bagi dia senang. Ibu nak letak air dekat sini untuk ibu tengok lah dia punya penyerapan dia bagus atau tidak. Guna pump air je yang ada yang ibu nampak. So ibu akan letak air. Okay, ni ibu dah letak air. Alright. Dia masih boleh lagi letak ni korang. Masih boleh letak lagi. Oh, okay. Oh, dia terus serap je. Dia terus serap dekat dalam ni. Kalau kita picit sekalipun, dia tak meleleh lah. Dia tak meleleh. Okay lah, dengan harga yang macam tu, ada lagi jenis yang memang sensitive skin, memang kita pakai yang jenis cepat serap air. Tahu tak? Diapers cepat serap air. Ibu try lah dulu kan, sebab nampak dia murah kan, nampak murah, kita tak tahu lagi kan kualiti dia macam mana kan. Tu yang ibu test terus tu, macam mana dia punya kualiti dia kan. Okay, so dia memang serap. Kalau kat sini nampak dia serap, not bad. Okay juga, sebab tadi ibu rasa ibu dah tuang macam banyak juga air. Okay, bolehlah korang daripada korang beli brand-brand yang support genocide dan korang pun tahu apa yang ibu maksudkan, lebih baik korang beli yang diapers yang dah murah macam ini bagi anak-anak korang pakai. Boleh lah yang ni. Ini okey. Ini okey. Okay, by the way yang ni dia dah bagi tahu tak front dia. Korang dah tahu lah kat yang ni bahagian depan, bahagian belakang. So far okey, pinggang okey, semua okey. So okey lah kot, mungkin ibu akan beli lagi diapers jenis macam ini. Kalau korang nak, korang boleh klik dekat tag kuning tu.